Halo Malaysia, halo. Kenapa Malaysia tak nak beli produk satu negara ni? Antara satu sebab buatannya tak elok. Biasanya kualiti rendah. Sebab itulah Malaysia tak nak beli produk daripada negara Indonesia. Selain itu, kalau anda lihat negara Filipina, mereka telah menggunakan kapal milik Indonesia dan banyak problem berlaku. Bukan itu saja, kapal ni cepat jahanam. Sana sini rosak, mati, lampu rosak. Begitulah produk Indonesia. Kalau kita lihat kapal negara lain dengan Indonesia, besinya sangat nipis, macam tin Milo. Mereka ni nak untung je. Mereka ni main Vespa boleh lah. Kalau anda pergi ke mana-mana negara, produk Indonesia tak dapat tembus Antara satu sebab, banyak kapal Indonesia problem lepas diguna banyak aduan lah. Tetapi macam biasalah, mereka tak mengakuinya. Seperti negara-negara lain, produk Indonesia ni banyak kopi daripada China. Tapi China punya lagi elok lah. China punya pekerja ramai. Indonesia dia suka pakai benda macam besi-besi buruk lah. Produk kopi, senjata, semualah kapal terbang, semua kopi. Lepas tu dia claim dia punya. Korea pun tak nak bersama dengan negara Indonesia sebab mereka suka sangat mencuri lah. Buatan Indonesia juga antara yang paling teruk lah. Semasa 5 Langkawi tak ada produk Indonesia Itu membuktikan bahawa mereka takut Mereka cuma jual di dalam negara mereka je. Kebanyakan produk Indonesia kalau anda lihat lah, mereka tak ada kualiti lah. Jepun pun dah pening. Cepat, mudah rosak, tenggelam. Ini contoh kapal-kapal yang mana negara pernah beli dengan Indonesia tenggelam Lagi satu, kalau perang Indonesia tiada peluang untuk menang. Indonesia ni dia cakap besar lah. Daripada dulu memang keturunan dia suka cakap besar lah. Tok nenek mereka pun dulu suka cakap besar. Mereka ni sebenarnya merdeka pun hadiah daripada Netherlands. Netherlands pun tak tahulah macam mana Indonesia ni menjadi sangat besar. Kepala otak Endor ni kebanyakannya mereka ni nak untung mereka tak peduli apa-apa berlaku, mereka tak peduli lah. Mereka tahu mereka nak untung. Macam ni lah peluru kalau kita perang dengan Indonesia, macam ni lah peluru pergi kat Indonesia memang tak ada can langsung lah mereka nak mengelakkan peluru macam ni. Mereka pun ada juga peluru, tapi kebanyakan peluru-peluru mereka cepat rosak lah sebab mereka suka beli yang murah Ini adalah contoh mesin TDM keboom macam tu lah. Otak Indonesia kebanyakan nak untung. Kalau kita lihat di Malaysia, kedai-kedai makan mereka malas kotor. Otak nak untung je, kepala otak lah. Nak bisnes tapi menipu, itulah Indonesia. Macam ni lah Kalau kita perang dengan negara Indonesia, kita boleh menang lah. Tak kisahlah apa pun, memang barang kita lagi kualiti. Singapura punya barang pun kualiti, China pun lagi kualiti. Kalau Indonesia macam ni lah, tak tepat, peluru dia pun tak elok. Sekarang ni Malaysia banyak ambil buatan Turki sebab buatan Turki ni dengan Amerika lebih kurang lah. Turki ni dia jujur dia buat apa pun kualiti. Kita tak nak beli buatan China atau Indonesia sebab murah, lepas tu cepat rosak. Ini adalah contoh selap Melaka Kalau Indonesia cari pasal macam ni lah nasib tentera mereka. Memang sekejap je tenggelam. Itu belum lagi pakai pesawat pejuang. Kebobom macam ni lah nasib kalau kita perang dengan Indonesia. Selain tu, kalau anda pergi ke mana-mana dunia, kita akan jumpa bangsa Indonesia ni pergi mana-mana dia belagak, dia hebat Itulah mereka daripada dulu hingga sekarang angkuh. Semasa 5 Langkawi kita boleh lihat kelengkapan perang Indonesia sangat sedih Mereka masih guna pameran kapal-kapal seperti Piper-Piper di Malaysia dah tak pakai, malu. Kalau nak buat pertunjukan udara, pakailah Sukhoi 5 Langkawi contoh malu Indonesia, bangsa yang suka cakap besar, angkuh, sombong, menghina, mencuri. Daripada dululah kita dah tahu memang mereka ni memang kuat lah segala-galanya. Jahat lah. Suka cakap besar, angkuh, tentera pun besar lah konon. Tapi dengan Papua kalah tak habis-habis. Papua pun bukannya sebuah negara. Kawasan kampung pun mereka kalah. Ini adalah senjata Indonesia. Kebanyakan senjata Indonesia sangat mudah
untuk dipositifkan. Perancis pun mereka belilah buatan Perancis, negara sombong Asia. Dia nak perang, dia tak peduli. Dia punya pemerintah daripada dulu sehingga sekarang askar polis, negara sombong Asia. Kalau anda pergi ke Indonesia, anda boleh jumpa lah macam-macam perkara lah. TDM boleh je menang lawan negara Indonesia ni, bukannya kuat sangat. Okey, boleh dikatakan angkuh dah sombong macam lembu, dan akhirnya Malaysia menang. Hidup Malaysia.